Rose, apa yang sama tonton? Tunjukkan kepada saya. Adakah ini rumah anak patung baru? Bagus. Pesanlah. Saya ada idea yang lebih baik. Adakah anda bersedia? Wah, kita betul-betul bersebelahan dengan rumah anak patung baru kita yang terbaik di dunia. Bagaimana saya boleh menghias semuanya? Betul, saya perlukan beg bimbit saya. Mengeluarkan beberapa jongkong emas dari situ dan bumbung akan dibuat daripada emas. Ini cantik. Dan kamu juga akan ke bumbung saya. Luar biasa. Meletakkan bendera di sini. Bingkai tingkap ini kelihatan cantik. Semuanya harus mewah. Wah, hebat. Apa itu? Sebuah helikopter? Ya, ini untuk saya. Saya kumay maning getray. Sprang saya kerbaring menghias bumbong. Wah, ya berjaya. Sekarang, Jean, tunaikan permintaan saya. Saya mahu seekor unicorn. Dan itulah perlu ibingkai tingkap yang sempurna. Menghias semuanya dengan garland. Nampak begitu mewah. Saya suka setiap perincian. Apa-apa sajalah. Ups, ini pintu baru. Tidak. Masih tidak. Ya, sempurna. Bilik ini luar biasa. Sebuah roda Ferris. Lebih banyak bunga, minyak wangi. Dan lilin. Cantik. Saya tidak perlukan kereta. Tetapi jika saya buang bahagian ini, tambah cermin, ini akan jadi meja solek yang hebat. Inilah semua alat solek, permaidani, dan Barbie saya boleh melihat biliknya. Dia suka menambah bulu mata dan sedikit kilauan. Kamu lebih cantik sekarang. Hebat. Apa-apa pun, anak patung saya akan mempunyai seluruh almari pakaian. Ini adalah idea yang hebat. Akan ada gaun terbaik. Ini meja dan beberapa inspirasi pakaian. Anak patung saya akan mereka bentuk gaun baru. Bagaimana awak suka bilik baru awak? Wah, ini cantik. Lihat apa yang saya jumpa. Permaidani yang sempurna. Dan kami ada air pancun. Itu adalah ide yang sangat bagus. Hebat! 5 jari, kawan. Apa itu? Baiklah, saya ada kejutan. Nigel Tamway, istimewa cuma di Anda boleh berehat. Anak patung saya boleh berbaring, menonton rancangan kegemarannya dan makan hidangan yang lazat. Wah, Rose, saya tak tahu awak begitu dahaga. Oh, ada sesuatu yang tak kena? Maaf, Susan, saya tak mahu. Oh, saya ada idea. Kita akan ada unggun api di sini. Anak patung saya boleh masak makanan. ini hebat. Kamu suka marshmallow panggang ya? Sekarang mari kita pasang pagar. Setiap orang akan mempunyai wilayah mereka sendiri. Ini cantik. Pasti, dan yang paling penting, mewah.
Sekarang seluruh bilik dihias. Di sini ada katil, sofa, meja kopi dan beberapa makanan ringan sudah tentu. Ini dia, mesin coklat. Bagaimana jika saya letakkan berlian saya di sana? Wah, lihat! Sekarang ia adalah coklat emas. Dan ada coklat Dubai di dalamnya. Hebat! Baiklah. Semua orang perlukan mesin coklat di rumah mereka. Saya berusaha keras untuk kamu, sayangku. Lihat, ini rantai leher impian. Aduh, kenapa awak bising sangat? Sekarang saya akan buat bilik untuk anak patung saya. Ini katil yang sempurna. Perlu lebih banyak bantal. Meja sisi katil dengan lampu. Teruskan. Wah, saya ada some foto keseluruhan dan Anda boleh rakam kandungan di sini. Bagaimana pendapat Anda? Wah, betul seperti prairie sewinger solid lihat. Saya benar-benar berharap Anda menyukainya. Ciuman. Saya tahu apa yang perlu dilakukan dengan bilik ketiga. Ini tin saya. Semburkan ini ke atas pokok. Wah, sekarang ada bunga ros yang cantik. Menggantung beberapa langsir. Memasang garland. Ini karusel. Gula-gula kapas dan banyak lagi makanan lain. Sekarang anak patung saya mempunyai taman hiburan sendiri. Dia tidak akan pernah bosan di rumah. Dia boleh menang back fashion. Hebat. Saya suka. Rose, itu idea yang hebat. Tetapi lihat dinding yang saya buat. Sentuhlah. Anda boleh melukis di atasnya. Tidak berjaya? Biar saya tunjukkan. Seperti ini. Ini adalah beberapa gelombang. Menu rendang dengan kursi dan beberapa hidangan sudah tentu. Wow, bunga-bunga itu cantik dan mawar manis dengan air pancut coklat. Yikes, no, first out. Walaupun ay restoran yung kulay, it's still flexible at watching it mo. Nikmati, kawan. Saya telah berusaha keras. Wah, Susan, itu idea yang hebat. Kami telah menghias dua rumah yang berbeza sepenuhnya bersama-sama. Anak patung kami sangat teruja. Mari bermain bersama. Anak patung saya tidak pernah makan gula-gula getah bersalut coklat sebelum ini. De rolls when high flavor blah Esther was sound all. Lead a shrink har shrink over burlas ha. Ini is ni mewa. Sensing through kabel ang peringkaran song. Dia mengambil kira setiap perincian. Tulis di ruangan komen apa yang paling Anda suka. Baiklah, saya juga tidak mengabaikan usaha saya. Saya telah membuat kisaran yang sangat cantik untuk anak patung saya dan saya cuba memikirkan setiap perincian kecil juga. Kamu suka tak, kawan-kawan? Beritahu saya. Saya harap anak patung kita jatuh cinta dengan rumah baru mereka. Kawan-kawan, pastikan untuk suka video ini, tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk melanggan. Selamat tinggal!